sangat luar biasa lah. I'm quite shocked. Memang berkesan gila kat sini. Kat sendiri tu memang susah lah. Bila masa exam dia mesti dia macam tengok benda aku tu ni. Dia just nak hafal tu boleh, hafal boleh. Bila masuk exam tu makan blur, makan kosong habis. Those who are struggling in studies and those who are in SPM. Saya memang malas buat nota. Saya memang bukan buat nota pun sebenarnya. Belajar ada dia orang datang sini macam kena paksa. Kalau saya buat nota, saya akan buat macam buat, tak baca. Bila dah time exam, tak dijawab. Saya malas tu. Memang malas. Budak yang suka malas main game. So penat lah. Waktu cuti tu kena belajar. Lepas tu tambah lagi tuition malam. Saya dapat belajar benda yang baru. Contohnya macam ringkasan nota tu. Ringkasan nota tu pada pendapat saya sangat luar biasa lah. Tujuan utama saya CBC IQ hari ni sebab saya nak improve cara saya belajar. Saya ilmu buat nota ni buatkan saya rasa semangat nak buat nota. Lepas tu rasa semangat nak belajar. And I'm quite shocked from the first sebab very shocked that I can think that fast compared to before. Bengkel TBC IQ ni it helped me to learn a method or a technique to think really fast, and it helped me memorize and study about the subjects that I struggle on. Dan sejak saya datang ke TBC IQ ataupun teknik berfikir cemerlang intra question ni, saya boleh berfikir secara luar biasa, bukan biasa sahaja. Saya mudah faham dan saya rasa mudah untuk nak buat. Senang nak buat. Atas sini jam, saya salah. Memang berkesan gila kat sini.